Jadi saya nak memberi sedikit persoalan kepada berbahagia Prof. Okey, dalam suasana ekonomi yang semakin mencabar, okey, semua berebut peluang untuk mengecapi kemewahan hingga kadangkala terlupa garis pemisah antara yang hak dan yang batil. Saya tertarik bila Datuk NC sebut jiwa tadi. Jadi bagaimana Prof kita nak menyuburkan jiwa dengan semangat integriti itu? Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Dr. Hafiz selaku moderator. Yang amat bahagia Datuk Seri Syamsul, rakan panel yang amat berbahagia Datuk Seri Abdul Puhad, pengerusi LPU, Datuk Sabri, pengarah SPRM Perak, Profesor Dr. Datuk Mak Amin selaku VC UPSI, seluruh ahli warga UPSI, warga UPSI yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam satu majlis yang saya kira sangat baik. Berbicara tentang integriti, soalan Dr. Hafiz berkenaan dengan macam mana kita nak jelmakan integriti itu dalam tindakan dan amalan. Bukan hanya integriti itu hanya disebut-sebut ataupun hanya berada di galeri semata-mata. Kalau kita tengok, um, bila kita berbicara tentang integriti, kita tak boleh lari jauh daripada scam. Kita tak boleh lari jauh daripada riba. Kita tak boleh lari jauh daripada salah guna kuasa, salah guna kedudukan dan sebagainya, ataupun kita kata false claim, claim palsu dan tuntutan palsu dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala ada menurunkan satu ayat yang menjadi panduan pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala panggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya kalau kita orang yang beriman, kita kena dengar sebab Allah panggil kita. Allah Taala kata, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali dengan cara jual beli yang didasari dengan redha. Maksudnya kat sini, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-Quran, siapa yang mengkaji tentang Al-Quran? Di sini ramai juga profesor-profesor. Tadi saya tengok ada Profesor Dr. Rahman dalam bidang Al-Quran. Sesiapa yang membaca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran ini perkara yang besar-besar. Perkara yang menjadi prinsip besar dalam kehidupan seorang Muslim. Apabila perincian kita akan lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan tentang salat, perincian macam mana cara nak salat, berapa kali rukuk dalam satu rakaat, berapa kali sujud dalam satu rakaat, apakah bacaan-bacaan bagi setiap gerakan-gerakan salat. Ini tidak ada perinciannya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita dirikan salat, tetapi perinciannya terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang konsep apabila kita nak berurusan dengan manusia, Allah Taala kata jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil, melainkan mesti didasari dengan dasar perniagaan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sedekah, Allah Taala menyebutkan tentang infak. Maka harta dalam Islam ini ialah sesuatu yang digambarkan oleh para ulama, antara yang menyebutkannya oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan harta, hifzul mal, termasuk dalam salah satu daripada ad-daruriyatul khams. Apa itu daruriyatul khams? Orang belajar syariah dia tahu. Ini dipanggil maqasidus syariah ataupun al-maqasidus syar'iyyah. Perkara yang dilindungi dalam agama. Asas besar dalam agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Oleh kerana itulah kalau kita tengok satu kalau kita tengok hukum Islam lah, apabila seorang itu melakukan jenayah dengan jenayah bunuh, maka Islam mewajibkan bunuh balas.
Kalau dimaafkan oleh wali ataupun oleh keluarga si mati, dia boleh untuk mengambil diat. Ini dibahaskan oleh pengkaji-pengkaji moden. Boleh tak sekarang ni takaful menjadi syarikat yang membayar diat kepada keluarga si mati? Mereka dah mula bahas. Dalam istilah syarak kita panggil al-aqilah. Keluarga, dulu keluarga lah. Sekarang ni mungkin syarikat takaful boleh berperanan. Kajian sudah dilakukan. Membayar diat. Diat itu 100 ekor unta. Begitu juga melukakan ataupun mencederakan mana-mana anggota badan manusia. Ada kiraan-kiraan yang diletakkan oleh syarak. Sebelah tangan 50 ekor unta. Itu dibincangkan di dalam fiqah. Dan unta bukan murah. Tuan-tuan dan perempuan, unta bukan murah. Maksudnya begitu bernilainya anggota badan manusia ni. Tapi apabila tangan yang dikatakan bernilai dalam agama ni, tangan yang diiktiraf sebagai satu anggota yang tidak boleh untuk dicederakan tanpa sebab, tapi kalau tangan ni mencuri harta orang hanya dengan rubuk dinar. Rubuk dinar ni tak sampai RM1,000 pun. Kan? Rubuk dinar ni, kira dinar ni duit emas zaman dulu lah. Rubuk ni seperempat. Seperempat dinar je curi, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Quran. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, hendaklah kamu potong tangan mereka. Sebagai satu balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dalam agama ni, isu harta bukan satu isu yang bersifat main-main. Kalau dalam fiqah, satu harta tertimbus bersama-sama dengan mayat dan telah ditanam mayat tu, boleh untuk digali semula untuk ambil balik harta tu. Menunjukkan harta dalam agama ni adalah satu benda yang sangat diiktiraf. Oleh kerana itulah Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, kullu lahmin nabata min suht fannaru aula bih. Setiap daripada harta, setiap daripada daging kita yang tumbuh daripada makan harta yang haram, maka nerakalah tempat yang sesuai ataupun yang lebih layak untuknya. Jadi kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW dengan para sahabat, saya nak bawa dua kisah. Kisah yang pertama, ada seorang perempuan datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Ya Rasulullah, aku telah langgar satu kesalahan dalam agama yang dipanggil sebagai hudud. Aku dah langgar satu kesalahan hudud. Maka laksanakan hukuman tu ke atas aku. Dia datang kepada Nabi SAW dalam keadaan dia mengandung. Lalu dalam sebahagian riwayat, Nabi SAW tolak dia. Nabi kata, kau baliklah. Lepas tu ditanya pada Nabi SAW, adakah kau nak tolak aku? Nak tolak pengiktirafan aku, pengakuan aku, seperti mana kau tolak pengakuan Ma'iz dulu, wahai Rasulullah? Maka baru Nabi terima. Sebab Nabi pernah tolak pengakuan Ma'iz. Ma'iz ni ialah seorang yang pernah berzina. Dalam keadaan dia telah berkahwin sebelum itu, Nabi SAW suruh dia balik masa dia mengaku depan Nabi. 4 kali Nabi suruh dia balik. Dia mengaku, Nabi suruh dia balik. Dia mengaku, Nabi suruh dia balik. Nabi siap tanya lagi, kau ni gila ke? Kau ni minum arak kan? Tak pasal Nabi suruh hidu mulut, sahabat hidu mulut, bau mulut dia, takut-takut dia terminum arak. Mabuk mungkin. Lalu bila Nabi SAW suruh dia balik, dia datang. Suruh dia balik, dia datang. Nabi siap kata lagi, mungkin kau hanya pegang-pegang aja, kau tak berzina lagi. Dia kata, ya Rasulullah, aku berzina betul. Maka direjam dia. Sebab dia dah berkahwin. Maka dia rejam sampai mati. Perempuan ni pun sama, datang kepada Nabi. Ini suatu kisah dipanggil kisah Al-Mar'ah Al-Ghamidiyah. Terkenal kisah ni dalam Sahih Muslim. Dia datang kepada Nabi dalam keadaan dia mengandung. Dia kata, ya Rasulullah, kau nak tolak aku? Seperti mana kau nak tolak Ma'iz ke? Maka Nabi SAW pun akhirnya terima penyaksian dia. Tapi Nabi tengok dia mengandung. Nabi kata kat wali dia, Nabi panggil wali dia, keluarga dia, Nabi kata, ahsin ilaiha. Buat baik dengan dia. Jangan pukul dia. Jangan buat apa-apa sebab dia mengandung. Lepas dia bersalin, dia datang dekat Nabi SAW, dia bawa anak tu dalam keadaan ada cebisan roti dekat anak tu. Dia kata, ya Rasulullah, anak aku dah habis menyusu, aku dah bersalin, anak aku pun dah habis menyusu, dah boleh makan roti dah. Maka boleh untuk dilakukan hukuman pada aku. Lalu Nabi SAW pun arahkan para sahabat untuk ketatkan pakaian dia supaya tak terbuka. Lalu dilaksanakan hukuman ke atas dia. Sehingga Umar radhiyallahu anhu, apabila mati dia perempuan ni, Nabi nak solatkan jenazah dia.
Nabi nak solatkan jenazah dia. Lalu Umar tanya kepada Nabi. Umar kata, "Tusalli 'alaiha wa hiya zaniyah." Ya Rasulullah, engkau nak solatkan kata jenazah dia sebab dia ni penzina. Maka Nabi SAW menyebutkan kepada Umar, Nabi kata, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum." Dia telah taubat dengan satu taubat. Kalau dibahagikan taubat dia tu kepada 70 orang pendosa di kalangan ahli Madinah ni, taubat yang satu tu memadai untuk mengampunkan 70 orang yang lain yang berdosa. Ini satu kisah yang sangat ajaib. Seorang yang buat satu kesalahan yang tak diketahui oleh sesiapa, tiba-tiba datang kepada Nabi SAW buat pengakuan sehingga diri dia terkorban. Ada satu kisah lagi. Seorang sahabat yang bernama Ka'ab. Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ialah seorang penyair Nabi SAW. Dia seorang, kalau zaman sekarang ni, penyair zaman dulu ni kira macam zaman sekarang, dia ni adalah orang yang influencer lah. Influencer. Orang yang berpengaruh. Dia pempengaruh lah. Kerana syair ni adalah satu benda yang sangat berpengaruh. Sebelum nak mula perang, dia akan keluarkan syair dulu. Maka penyair-penyair daripada kalangan bangsa Quraisy ni zaman dulu buat syair untuk hina Nabi SAW. Maka Nabi pun ada penyair dia. Nabi ada Hassan bin Thabit. Nabi ada Abdullah bin Rawahah. Nabi ada Ka'ab bin Malik. Tiga-tiga orang ni adalah syu'ara'ur Rasul dipanggil. Maka sebab tu bila ada je syair-syair yang menghina Nabi, Nabi akan suruhlah. Seperti mana dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW minta Hassan bin Thabit untuk buat syair. Pertahankan Islam, pertahankan Nabi. Ajib ya Hassan. Jawab wahai Hassan. Jadi salah seorang daripada penyair Nabi ni Ka'ab. Ka'ab ni pandai. Dia sastrawan. Jadi bila Ka'ab ni ada satu arahan daripada Nabi SAW kepada semua sahabat pada ketika itu, pada tahun ke-9 Hijrah. Waktu kemarau, waktu buah sedang ranum, buah tamar sedang ranum. Ini kira bisnes orang Madinah adalah tamar. Tamar sedang ranum, waktu kemarau panjang. Sebelum tu memang kemarau panjang. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala arahkan orang Islam melalui nabinya untuk mengarahkan semua sahabat untuk pergi ke Tabuk. Tabuk ni jauh. Kan dulu ada satu video, Arab Saudi telah turun salji. Dia orang duk ingat Arab Saudi ni Mekah Madinah aja. Rupanya yang turun salji tu Datuk dekat Tabuk. Tabuk tu sepadan Jordan. Memang tiap-tiap tahun turun salji. Ini kadang-kadang ustaz tak belajar geografi payah juga. Kena belajar geografi dengan PM Dr. Kalsum kan. Dia geng geografi. Tabuk ni jauh daripada Madinah, jauh. Jadi Nabi SAW bila nak pergi perang, biasanya Nabi tak bagi tahu lokasi asal. Nabi akan bagi tahu lokasi yang pertengahan. Nabi akan bagi tahu lokasi lain kerana nak menjaga rahsia. Tapi Tabuk tak. Tabuk Nabi bagi tahu siap-siap, kita nak pergi ke Tabuk. Get ready supaya sahabat ni boleh sediakan bekalan. Maka Ka'ab ni dia kaya. Dia ada 2 kenderaan, dia ada dua ekor kuda. Dia kuat. Dia tengok-tengok dekat Madinah pasar penuh dengan orang. Orang kaya, malaslah nak beratur. Tunggu dulu lah. Tunggu. Lama-lama, sahabat dah sampai kat Tabuk. Dia pun kata, alamak, aku dah terlambat. Kalau aku keluar kat Madinah sekarang ni, mesti orang Madinah yang tak pergi ni tengok aku. Dia ingat aku ni ada uzur. Tapi tak ada alasan aku uzur sebab aku kuat. Mesti dia orang akan tuduh aku munafik. Jadi aku sedih. Kan? Dia tak pergi. Bila Nabi balik, Nabi dekat Tabuk, Nabi tanya sahabat, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Ka'ab buat apa? Menunjukkan dia rapat dengan Nabi. So ramai-ramai sahabat tu, Nabi duk teringat dia. Mana Ka'ab? Ka'ab buat apa? Ada seorang sahabat kata, "Habasahu burdah." Ya Rasulullah, pakaian dia telah menghalang dia. Maksud, Ka'ab sekarang dah sombong. Dah kaya, dah sombong. Pakaian dia halang dia daripada datang sini. Kan? Wan nadhar ila katifai. Dan dia selalu duk tengok bahu dia sendiri. Orang sombong selalu tengok bahu. Ada seorang sahabat lain kata, "Bi sama qult." Buruk perkataan kau ni. Ya Rasulullah, kami tak tahu Ka'ab melainkan orang baik ya Rasulullah. Tapi dia tak datang. Sampai dekat Madinah, seorang-seorang datang jumpa Nabi yang tak pergi perang ni, seorang. Perang tak jadi. Perang tak jadi. Tapi yang tak pergi ni tetap minta maaf. Bersumpah di hadapan Nabi. Orang munafik pun datang tipu, reka macam-macam alasan. Nabi faqabila uzrahum wa wakala sarairahum ila Allah, sebut dalam hadis. Nabi terima alasan rekaan mereka dan Nabi serahkan apa yang mereka sembunyikan pada Allah. Dan Nabi siap istighfar kepada Allah untuk mereka.
Kata Allah, ampunkanlah dia ni. Datang Ka'ab. Ka'ab datang. Nabi tengok dia. Falamma ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabassama tabassumal mughdab. Bila Nabi tengok aja Ka'ab, Nabi senyum, senyum orang yang marah. Yang ni Datuk Amin pandai ah. Ha. Nabi tengok Ka'ab, Nabi senyum tapi senyum orang marah. Macam mana senyum orang marah? Kan? Nabi senyum. Nabi tanya pada Ka'ab, "Ma khallafak?" Ka'ab, pasal apa engkau lambat? Pasal apa yang menghalang kau daripada pergi ke perang Tabuk? Dia kata, "Ya Rasulullah, kalau aku duduk di hadapan ahli dunia, kalau aku duduk di hadapan orang besar dunia, aku boleh reka macam-macam alasan. Aku boleh keluar daripada kemarahan dia dengan aku bagi macam-macam alasan. Waqad u'titu jadala. Aku boleh untuk berbahas dengan dia sebab aku ni penyair. Tapi aku tahu ya Rasulullah, kalau hari ini aku duduk di hadapan kau, berikan satu alasan palsu, hari ini aku lepas. Tapi satu hari nanti Allah akan turunkan wahyu bagi tahu pada engkau yang aku bohong. Aku tetap tak lepas." Nabi kata apa kepada Ka'ab? "Amma hadha faqad sadaq." Yang ni betul. Yang ni dia cakap betul. "Qum hatta yaqdi Allahu alaik." Hang bangkit sehingga Allah putuskan untuk engkau. Dr. Hafiz, 50 hari Ka'ab dipulaukan oleh semua orang-orang yang berada di Madinah. 50 hari. Sebab cakap betul. Yang tipu tadi selamat. Yang tipu tadi selamat. Selamat sekejap je lah dalam dunia je selamat. Ka'ab kata, sampai hari ke-40, datang wakil Nabi. Wakil Nabi kata, hari ke-40 ni, dia tak tahu lagi bila nak diampunkan ni. Hari ke-40, dia kata, "Ya Rasulullah arahkan untuk kau menjauhi isteri kau." Dia tanya pula, "Nak aku talakkan ke macam mana?" "Ready, kalau talak, aku talakkan." Dia kata, "Tak, jauhi saja, jangan dekati dia." Okey. Sampai hari ke-50 baru turun ayat Quran mengatakan Ka'ab diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. This is integrity. Walaupun waktu Ka'ab kena pulaukan dalam masa 50 hari tu, Dr. Hafiz, masa kena pulau tu, dia pergi jumpa dengan Abu Talha. Abu Talha ni kawan baik dia, saudara dia. Dia kata, "Wahai Abu Talha, engkau tahu tak aku sayang pada Allah dan Rasul?" Bagi salam tak jawab. Bagi salam tak jawab. "Kau tahu tak aku sayang pada Allah dan Rasul? Aku seru kau dengan nama Allah. Kau tahu tak aku sayang pada Allah dan Rasul?" 3 kali dia ulang, tak jawab. Kali ketiga baru dia jawab. Tapi dia tak tengok pun kat Ka'ab. Dia angkat kepala, dia kata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Menangis si Ka'ab ni. Masa tengah menangis, sampai dia kata apa? "Hatta tanakkarat biyal ard." Sehingga bumi ni menjadi bumi yang aku tak kenal pun. Aku ni orang Madinah. Orang sini tak tegur, orang sana tak tegur. Buat lawak orang tak gelak. Sakit hati buat lawak orang tak gelak. Dia rasa macam bumi ni bumi asing. Tiba-tiba datang satu surat. Surat daripada Maharaja Ghassan yang bernaung di bawah Rom. Kerajaan Kristian pada ketika itu datang bawa surat. Orang yang bawa surat tu, wakil kerajaan tu, datang bawa surat. Dia kata, "Mana Ka'ab bin Malik?" Tu, orang tunjuk. Itulah Ka'ab. Dia hantar surat pada Ka'ab. Dia baca surat tu. Ka'ab tengok surat tu. Ni surat Maharaja Ghassan. Dia kata apa? "Laqad balagana anna sahibaka qad jafak. Fa'tina nuwasik." Kami dapat cerita, kami dengar berita, sahabat kamu telah bermasam muka dengan kamu. Datang pada kami. Kami akan layan kamu dengan baik. Maksudnya cerita Ka'ab kena pulau dah jadi cerita antarabangsa. Dia kena pulau dekat Madinah. Raja Ghassan panggil. Dia kata apa? Kalau kita, orang tak mau layan kita, kan? Orang tak mau layan kita dekat UPSI ni, hang ingat aku koman sangat ke? UKM punya surat panggil. UM punya surat panggil. Kita pergi tak? Kita pergi. Tapi Ka'ab kata apa? Ni juga bala ni. Ni bala. Dia terus pergi ke dapur yang masak roti tu, dia bakar tu surat tu. Kerana dia kata, kesetiaan aku hanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita 2 kisah integriti yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma apa yang Nabi buat? Nabi ajar kita tentang konsep adanya akhirat. Di dunia mungkin kita lepas, tapi di akhirat kita tak lepas. Sebab itu kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan rasa takut. Sebab apa? Sebab dalam hadis riwayat Tirmizi, saya ada masa lagi ke? Takut saya lupa diri. Kadang-kadang bab masa ni saya susah nak berintegriti.
Dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat Tirmizi, Nabi ada cerita satu hadis. Nabi kata, Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Allah Subhanahu wa taala akan pilih satu orang daripada kalangan umat aku, dia akan letak di hadapan semua makhluk yang ada di padang mahsyar. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillah. Akan dibentangkan di hadapan dia 99 buah kitab yang sangat besar. Kullu sijillin mislu maddil basar. Setiap daripada buku tu, luah dia seluah mata memandang. Dan buku tu ada 99 buah, setiap satu daripadanya saiz dia seluah mata memandang. Semua yang ada dalam tu, semua dosa-dosa dia. Sampai dia takut. Kita kalau baca hadis ni, kita pun akan rasa gentar. Sebab apa? Setiap apa yang kita buat, Allah Ta'ala akan tayangkan. Kan? Kadang-kadang kita rasa takut kalau CCTV yang yang capture kita punya gambar, yang capture kita punya perbuatan ditayangkan. Sebab tu bila masuk dalam lift, kebanyakan kita sekarang ni dah tak korek hidung dah. Sebab dah ada CCTV. Dulu masa tu lah nak betulkan tudung. Kan? Sekarang tak. Sebab apa? Sebab kita tahu kita sedang dirakam dan ia akan dimainkan. Mungkin gad duk tengok. Mungkin geng ICT duk tengok. Kita kena ada perasaan tu. Dan di mana nak rasa kuatnya keimanan pada akhirat ni? Dua ibadat yang kita buat sentiasa. Ni ajar kita tentang integriti, keterikatan dengan Tuhan. Pertama bila? Waktu salat. Tadi kita sama-sama dengar bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah ni bukan saja-saja Allah Ta'ala syariatkan solat kena baca Fatihah. Sebenarnya Fatihah ni besar. Dalam hadis Sahih Muslim, riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW meriwayatkan satu hadis kursi daripada Tuhan, daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala kata apa? Hadis ni panjang, saya baca sikit je. Qasamtu salah baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Aku bahagikan salat, yakni Fatihah. Bacaan Fatihah tu, Allah Ta'ala kata, aku bahagikan kepada dua bahagian. Baini wa baina abdi, antara aku dan juga hamba-Ku. Wali abdi masa'al, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. So dalam Fatihah ni ada dua bahagian. Ada yang untuk Tuhan, ada yang untuk hamba. Idza qala al-'abd, apabila seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, dalam solat tu dia baca alhamdulillahirabbil alamin, yang kadang-kadang kita baca tu baca laju je. Lepas ni kita kena ada feel tu. Apa dia? Setiap ayat Fatihah yang kita baca, Allah Ta'ala jawab. Bila hamba baca alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan jawab, hamidani abdi, hamba-Ku memujiku. Wa idza qala al-'abd ar-rahmanir rahim, qala Allah asna alayya abdi. Bila hamba baca ar-rahman dan ar-rahim, Tuhan yang pemurah dan Tuhan yang penyayang, Tuhan jawab, asna alayya abdi. Wa idza qala al-'abd, apabila seorang hamba baca maliki yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan, Tuhan jawab. Tuhan kata apa? Majjadani abdi, hamba-Ku mengagungkan aku. Dalam riwayat yang lain disebut fawwada ilayya amri. Maksud ayat ni sebenarnya sangat seimbang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ayat untuk orang yang nak kembali kepada Tuhan bertaubat. Tuhan penyayang, Tuhan pengasih. Tuhan terima kita walaupun kita banyak dosa. Just bertaubat. Tuhan akan ampunkan. Tapi kalau kita hanya baca ayat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dia tak seimbang. Sebab kadang-kadang penipu pun solat. Sebab tu pencuri pun solat. Sebab tu selipar kat masjid hilang. Sebab dia ke masjid. Cuma dia zikir pendek je lah. Kan? Dia doa, ya Allah, biarlah ada kasut-kasut yang cantik aku nak ambil hari ni. Dia baca. Kalau dia baca hanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dia akan rasa Tuhan penyayang, Tuhan pengampun. Takkan Tuhan nak azab aku ambil selipar sepasang je. Kena baca dengan Maliki Yaumiddin. Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Tuhan yang sama yang penyayang tu, Tuhan ni juga yang menguasai hari pembalasan. Tuhan ni juga yang akan mengambil tindakan kepada orang zalim. Tuhan ni juga yang akan mengambil tindakan kepada pencuri. Tuhan ni juga yang akan ambil tindakan kepada hamba yang ataupun golongan yang menipu. Yang kedua, puasa.
kita semua berpuasa. Bahkan orang Melayu lebih kuat puasa daripada sembahyang mungkin. Kan? Kita puasa Ramadan, kita puasa sunat. Alhamdulillah sekarang ni budaya puasa Isnin Khamis, budaya puasa Arafah, budaya puasa Ashura, Tasu'a dah mula dalam masyarakat Melayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini satu kebaikan. Dan puasa ni bukan hanya sekadar nak diet. Puasa ni bukan hanya sekadar untuk kita tahan makan. Tak, ada falsafahnya. Kita tak buat benda yang membatalkan puasa walaupun kita bersendirian. Kita masuk dalam bilik air seorang-seorang. Ada kita minum air dalam tu walaupun tak ada siapa dalam tu. Kita masuk toilet jarang berjemaah. Kita tak buat kerana kita tahu Allah Azza wa Jalla nampak. Kerana kita tahu Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kita. Jadi konsep muraqabah ini ada dalam ibadah yang kita lakukan sehari-hari dan kita kena kembalikan falsafah ini supaya bila kita laksanakan kita akan menjadi orang yang berintegriti. Kerana kita tahu kita buat ni bukan kerana undang-undang sangat pun. Kita buat ni kerana Allah Azza wa Jalla lihat kita dan nampak kita dan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wallahu a'lam.